Dia menghadiahkan anak perempuannya dengan pemberian $51 juta. Morgan mempunyai tahap kognitif seperti kanak-kanak ceria berusia 5 tahun dan turut mengalami kecacatan fizikal. Namun, setiap kali mereka pergi bercuti, ayahnya perasan Morgan sering diketepikan. Malah, ada orang yang akan keluar dari kolam apabila dia masuk. Oleh itu, ayahnya cuba mencari tempat percutian yang inklusif agar Morgan dapat rasa diterima. Tetapi, tempat seperti itu tidak wujud. Jadi, dia mengambil keputusan untuk mencipta taman temanya sendiri. Maka, dia menjual perniagaannya dan membelanjakan $35 juta untuk membina Morgan's Wonderland. Dia bekerjasama dengan sekumpulan doktor dan keluarga-keluarga lain untuk mendapatkan nasihat tentang kemudahan yang sesuai. Apabila taman tema itu dibuka kepada orang awam, sesiapa yang mempunyai kecacatan dan rasa terpinggir boleh masuk tanpa dikenakan sebarang bayaran. Pada asalnya, taman tema itu berkeluasan 25 ekar. Tetapi disebabkan cuaca panas di Texas, maka dia memperluaskan kawasan tersebut dengan membina taman tema air bersebelahannya. Komen pandangan korang.